apa perbezaan Aurora Man, Aurora lelaki dengan Aurora Woman? Perempuan punya. Sebelum itu, sebenarnya Aurora Pants kita kan, tak kira man ataupun wanita, mereka punya size adalah unisex. Perempuan pun boleh pakai yang Aurora Pants Man punya. Lelaki yang berbadan kecil pun boleh pakai Aurora Pants wanita. Tak ada masalah. Okey, yang pertama, kalau kita banting dari fungsi dia, fungsi Aurora Man dengan Aurora Woman hampir sama. Cuma bagi Aurora Man, dia ada sokongan lutut. Kalau kita tengok teliti kan, Aurora Pants Man tu bahagian lutut dia akan ada satu bulatan macam itu. Sebenarnya itu adalah untuk sokongan lutut. Kedua, dari segi warna pula, Aurora Pants Woman dia akan ada dua warna, iaitu hitam dan warna kulit, beige color. Manakala pants lelaki cuma ada warna hitam sahajalah. Jadi ketiga, dari kain tekstur dan kandungan kondensasi dia pula, Aurora Pants Woman dia akan macam legging. Dan manakala pants lelaki, kain tekstur dia lebih macam seluar dan lebih mudah dipakai. Bagi kandungan kondensasi, Aurora Woman ada 88.4% dari kondensasi, manakala pants lelaki punya ada 90.2 punya kondensasi. Jadi lebih baik kita pakai pants lelaki kan? Keempat, dari segi size, okay, Aurora Pants Woman size dia sampai 2XL saja, manakala bagi men punya pants dia sampai 5XL. Jadi kepada sesiapa yang lebih berisi, lebih sesuai untuk pakai Aurora Pants Man. Tapi pun kena ukur juga. Nak tahu info lanjut tentang Aurora? Kontak Kalista, nombor telefon ada di bio ataupun di bawah komen. Itu sahaja pengkongsian saya. Terima kasih.